Assalamualaikum guys. So hari ni aku nak unboxing barang yang kedua aku beli, iaitu benda ni. Alright. So sekarang ni aku dah mula berjinak-jinak untuk cuba sebenarnya dengan bantuan adik ipar aku lah, untuk cuba DIY untuk tukar barang-barang kenderaan sendiri. Okay, so dengan untuk tukar barang-barang yang kita aku macam dah lama sangat dah jalan jauh, mileage pun dah tinggi. So banyak sangat nak kena tukar. So aku dah fed up, tak kena hantar kat apa orang kata, hantar kat bengkel kan. So kalau nak jimat, so dah ada adik ipar yang berkemahiran, kita minta bantuan dia lah. Sekali dengan juga aku pun nak belajar lah juga. Sambil-sambil tu aku beli barang-barang yang aku rasa perlu untuk aku ada untuk buat DIY tukar barang-barang kenderaan kereta aku. So aku dapat kat sini adalah, okey, yang aku beli adalah besar guys. Aku ingatkan kecil, besar pun. Allah. Okey, so ini adalah aku beli daripada brand Tastool. Okey, apa yang aku beli, mak aku beli. Maaf guys. Okey, tu dia. Okey, ini adalah daripada Tastool. Dapat free ni, free orang kata apa, sleeve ataupun wrench, impact punya. Banyak, banyak kat